Sekarang, saya nak tunjuk kan macam mana kita nak naik kereta ke atas ni, ke atas ni. So, bila nak naik kereta, dek sebab tu kita turunkan. So, dia nak turunkan tu. Okay, yang ini, pin ni kita kena buka dulu. Okay, ni ada pin. Safety pin, Okay, buka dulu. Buka dulu, kiri kanan semua kena buka. Okay, sebelah kirinya. Okay, ini lagi satu set ni, buka juga. Okay, buka. Dan simpan lagi, ada tempat simpan. Simpan lagi. Depan, yang belakang pun sama. Kita kena buka pin dulu lah. Buka pin. Okay, simpan. Okay, belakang pun sama juga. Kita kena buka rem belakang. Okay, rem yang bahagian bawah kita buka. Rem ni manual saja. So, buka pintu dia dulu. Dan lock. Kat sini ada lock. Okay, dah lepas lock tu. Okay. Buka pin yang sebelah sini lah. Kat sini ada satu pin. Okay, buka pin. Okay. Buka. Sini. Okay. Dia je kat bawah. Terus. Tempat yang selamat lah. Dia tarik. Baca. Tarik buka lipatan dia. Okey, kat sana pun kita buat benda yang sama juga. Siap, lepas rasa ini masanya untuk kita turunkan dek sebelah belakang ni. Sekarang, Bimo ada kat tangan saya. Tadi pin belakang kita dah buka. Okay. Yang pin depan ni tak payah buka, biar je. Buka yang belakang. Turunkan sampai habis. Okay. Okay, turunkan sampai habis. Okey. Kemudian betulkan dia punya lipatan ni. Sambungannya tu. Supaya senang tayar nak naik. Tayar kereta boleh naik. Okey, inilah. Kita dah dia. So, kalau nak naik tu, tu dah boleh naik dah kereta. So, maksimum atas ni kita boleh letak 4 unit kereta.